Okey, baik kelas. Untuk kelas matematik pada hari ini, semalam kita dah belajar pasal matematik bab 1 kan. Okey, hari ni kita akan sambung pada bab 2 pula, iaitu pasal algebra. Okey, boleh buka muka surat 52, buku teks. Okey, algebra ni pada konsep asas dia pasal dia ada huruf X tau. So contoh soalan pertama ni kan. Okey, faham Okey, untuk soalan pertama ni, contoh dia soalan dia 2x tambah dengan 5 sama 9. Okey, kat sini 5 tu kena pindahkan dekat 9 tu. So 5 tu akan jadi negatif 5. Okey, lepas tu 9 tu akan jadi jadi 4. So lepas tu 2x sama dengan 4. So 2 tu bawa pindah 4 bagi 2. So dapatlah x sama dengan 2. So nampak senang je kan algebra ni. Okey, sekarang macam mana nak guna pula dekat dalam kalkulator? Okey, senang je. Okey, buka kalkulator korang sekarang. Okey, buka kalkulator kamu semua. Okey, sekarang ni cuba kamu letak 2 shift x, maafkan saya, x. Okey, tambah dengan 5. Lepas tu letak sama dengan 9. Okey, lepas tu kamu tekan shift, tekan solve. Okey, dapatlah jawapan dia 2. Nampak lagi senang kan daripada kamu jalan kira kan. Tapi itu untuk kalau nak buat kat kertas 1. Okey, so korang semua faham konsep dia? Kamu yang pakai baju putih tu, faham ke? Macam blur je kamu ni. Faham. Faham Sekejap lagi saya tanya nanti.